Yang Berhormat Perdana Menteri akan memberikan keterangan di bawah peraturan mesyuarat 14.1I. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Di-Pertua dan juga Tan Sri Yang Di-Pertua Dewan Negara, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Negara, Speaker Dewan Negeri, saya mulakan untuk melahirkan ucapan takziah ke atas pemergian almarhum Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri, anak Kepala Batas Pulau Pinang dan menjadi Perdana Menteri yang telah menambah jasa dan khidmat cemerlang kepada negara. Tun Abdullah Badawi adalah seorang yang mempunyai sosok yang sederhana tapi telah merangka beberapa pembaharuan awal reformasi termasuk parlimen yang akan dikenang sepanjang zaman. Negara telah memberikan penghormatan tertinggi untuk disemadikan roh yang amat berhormat Tun Abdullah di Makam Pahlawan. Dan bagi pihak kerajaan dan saya percaya rakyat Malaysia, kita merakamkan takziah kepada keluarganya dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan roh disemadikan sama kalangan yang soleh. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga ucap terima kasih kerana kesempatan diberikan untuk memberikan penjelasan mutakhir tentang keputusan tarif import yang tidak terduga yang mengugat bukan sahaja Malaysia tapi sistem perdagangan dunia. Tarif import ni maksudnya keputusan unilateral Amerika Syarikat mengenakan kadar cukai yang membebankan sehingga memberi tekanan dan halangan kepada negara pengeksport. Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump mengumumkan langkah-langkah tarif timbal balas kepada hampir semua negara termasuk Malaysia. Malaysia dikenakan tarif 24% walaupun kadar ini ditangguhkan untuk tempoh 90 hari dengan mengenakan kadar asas sementara 10% dan seperti mana dimaklumkan, ekspor terbesar kita di bidang semikonduktor setakat ini dikecualikan. Tetapi kita berpandangan seperti juga rakan-rakan kita ASEAN bahawa kurang wajar tindakan itu diambil kerana bertentangan dengan keputusan pertubuhan perdagangan dunia yang diasaskan oleh kebanyakan negara termasuk Amerika Syarikat sendiri pada tahun 1948. Ini tentunya akan membebankan negara-negara berkembang, terutama Global South, negara-negara selatan. The strong do what they can and the weak suffer what they must. Ini satu kenyataan sejak zaman Thucydides dalam History of Peloponnesian War. Sebab itu diadakan sidang khas ini supaya Kerajaan Madani dapat menjelaskan ikhtiar-ikhtiar sedang diambil dan mohon kesepakatan bersama dengan mendengar cadangan balas ahli Parlimen untuk kita kemaskini. Negara yang sehaluan dengan kita meneruskan perbincangan yang agresif. Ini termasuk ASEAN, China, Jepun dan negara serantau. Dan insya-Allah akhir bulan ini kita adakan sidang kemuncak ASEAN bersama-sama Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China, dan tentunya perkara ini juga akan menjadi agenda utama. Dan kita jangka akan memuktamadkan rundingan penambahbaikan perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN China dalam masa terdekat. Jadi kita membuka ruang mempelbagaikan pasaran. Daya tahan ekonomi domestik
dan keyakinan itu perlu. Kita tidak harus terjebak dengan tekanan atau merasa sesak dengan tekanan luar. Kita punya angka dan data yang mampu dikendali dan dimanfaatkan dengan bijak. Dan kita harus yakin seperti mana tertera dalam Al-Quranul Karim dan surah Asy-Syu'ara 42:12. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Dialah jua yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi, memewah rekan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dia juga menyempitkan, sesungguhnya ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Perlu ditegaskan bahawa asas ekonomi yang kukuh dan apa yang kita ungkapkan sebagai economic resilience, domestic economic resilience, kita mampu mendepani masalah ini. Ini melibatkan reformasi struktur di bawah kerangka ekonomi madani. Kerana setelah melihat makroekonomi negara, kita berjaya mencatat pertumbuhan KDNK 5.1% pada tahun lalu. Mengurangkan defisit fiskal dari 5.5% 2022 kepada 5% 2023 dan 4.1% defisit fiskal tahun lalu. Unjuran kita bagi 2025 adalah 3.8. Kadar inflasi 1.8% ketimbang 2.5% tahun 2023. Kadar pengangguran kekal rendah pada 3.3%. Pelaburan yang diluluskan bagi tahun 2024 adalah sebanyak 378.5 bilion ringgit, iaitu paras tertinggi tercatat dalam sejarah negara. Jumlah perdagangan 2024 2.9 trilion ringgit, iaitu peningkatan 9.2% ketimbang 2023. Ekspor meningkat 5.7% kepada 1.5 trilion ringgit. Import meningkat 13.2%, hampir 1.4 trilion ringgit. Jadi prestasi kukuh ini menghasilkan lebihan dagangan 137 bilion ringgit berturut-turut selama 27 tahun sejak 1998. Dengan Amerika Syarikat, jumlah perdagangan pada tahun 2024 dengan Amerika Syarikat itu tinggi. Rekod 325 bilion ringgit, iaitu 11% dari jumlah perdagangan. Amerika Syarikat juga merupakan destinasi terbesar bagi ekspor barangan Malaysia berjumlah 199 bilion ringgit, iaitu 13% dari jumlah ekspor Malaysia. Manakala import dari Amerika Syarikat mencecah 126 bilion ringgit, 9% daripada jumlah import Malaysia. Dan kita punya lebihan dagangan sebanyak 72 bilion ringgit. Saya sebut perkara ini untuk menunjukkan bahawa apa saja keputusan Amerika Syarikat, jika tidak dikendali dengan berhemah dan bijaksana, tentu akan memberikan kesan. Kerana jumlah, saya katakan, pelaburan Amerika Syarikat keseluruhannya 166 bilion ringgit yang telah mewujudkan 200,000 pekerjaan di negara ini. Tetapi pelaburan Malaysia di Amerika Syarikat juga tidak kecil. Pelaburan Malaysia yang diluluskan di Amerika Syarikat
itu lebih 35 bilion ringgit keseluruhannya. Sektor tenaga, bahan kimia, makanan, logistik dan teknologi tinggi. Dan pelaburan berkaitan kerajaan dalam bon dan pasaran modal mencecah 182.7 bilion iaitu 43.5 bilion US dollar. Jadi juga tidak kecil. Oleh itu kerajaan menolak dakwaan Amerika Syarikat bahawa Malaysia telah mengenakan tarif 47% ke atas import Amerika Syarikat ke Malaysia. Ini tidak benar dan disanggah oleh kebanyakan negara kerana jumlah import Amerika Syarikat daripada Malaysia 2024 itu mesti diukur dan secara menyeluruh dan tidak digunakan sebagai asas untuk mengenakan tarif timbal balas 24%. Ya. Jadi kita menganggap pengiraan ini tidak mencerminkan tahap tarif sebenar dan tidak berlandaskan teori ekonomi yang kukuh. Wakil kita, Menteri MITI Madagangan telah kemukakan langsung kepada pimpinan Amerika dalam isu tersebut. Secara purata, tarif yang dikenakan ke atas import barangan Amerika Syarikat hanyalah pada kadar 5.6%. Dan ini diakui oleh Pejabat Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program yang diterbitkan pada 31 Mac 2025. Kerajaan mengambil serius tindakan pengenaan tarif timbal balik, reciprocal tariff. Oleh itu, kita mengambil kira kepentingan Amerika Syarikat sebagai destinasi ekspor dan sumber pelaburan terbesar. Kita berpendirian untuk meneruskan perbincangan secara pragmatik dan berteraskan kepentingan negara di samping mengekalkan hubungan baik dengan semua rakan dagang Malaysia. Jadi kita telah membuat keputusan yang alhamdulillah bermakna kerana tidak hanya bergantung kepada satu pasaran besar. Dalam beberapa tahun ini kita telah secara agresif membuka ruang perdagangan baru, menjelajah ke seluruh dunia, mencari rakan dagang baru termasuk GCC negara Teluk yang alhamdulillah akan hadir dalam persidangan akhir tahun ini dengan negara China, Jepun, Korea dan lain-lain, dan BRICS kerana kita dapat menembusi pasaran Mesir umpamanya, Brazil dan Afrika Selatan. Dan Sdn Bertua, kita juga menekankan tentang keperluan meningkatkan intra-ASEAN trade. Peningkatannya itu tidak terlalu melonjak tinggi, 4.2%, dan kepada Kesatuan Eropah EU meningkat kepada 26%. Satu kesan positif ialah kesediaan EU untuk menyegerakan FTA Malaysia EU dan berikutnya ASEAN EU. Dan seperti mana saya sebut tadi, peningkatan ekspor ke pasaran bukan tradisional pada 2024 itu membanggakan. Saya sebut tadi tentang Mesir. Dengan negara Mesir, peningkatannya ialah 53.6%. Pakistan, 29% peningkatan. Dan Kemboja, 30.1%. Ini menunjukkan bahawa lautan-lautan ke luar negara membuka pasaran baru, Peru, Brazil umpamanya, memberi ruang kepada syarikat kita dan juga ekspor barangan kita. Soal sekarang ialah impak ke atas ekspor Malaysia dengan tarif Amerika Syarikat. Pada tahun ini, pada tahun lalu umpamanya, produk E&E, elektrik dan elektronik merupakan ekspor utama yang menyumbang hampir 60% ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat, iaitu 100
19.9 bilion ringgit ke Amerika Syarikat. Walaupun sekarang ini dikecualikan, tapi kita harus pantau dengan teliti kerana apa-apa keputusan yang melibatkan E&E import ke Amerika Syarikat tentunya akan menjejaskan pengeluaran bidang semiconductor E&E di Malaysia. Yang penting ialah bahawa kerajaan Madani harus membina ekosistem rantaian bekalan yang teguh serta mempelbagai produk dan pasaran ekspor negara. Kita amalkan ekonomi terbuka dan oleh demikian, selain daripada meneruskan urusan dagang, pelaburan dengan Amerika Syarikat, kita harus lebih bersungguh-sungguh membuka ruang dan pasaran baru. Suatu hal yang memprihatinkan ialah angka-angka terkini mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang dijangka menurut IMF World Economic Outlook antara bulan April dan Januari 2025 akan lebih sederhana. Ekonomi global telah disemak dari segi unjuran pertumbuhan kepada 2.8% ketimbang 3.3% sebelumnya. Unjuran pertumbuhan Amerika Syarikat turun dari 2.7 kepada 1.8. Indonesia dari 5.1 kepada 4.7. Thailand dari 2.9 pada 1.8. Malaysia dari 4.7 kepada 4.1. Jadi sekarang kita sedang pantau apakah kesan sekiranya berlaku kerana pengumuman Presiden Trump adalah menangguhkan pelaksanaan selama 90 hari dan memberi ruang kepada perbincangan yang lebih teliti dan menyeluruh. Walaupun saya tidak dapat mengumumkan proses dan secara terperinci, kerana semua perbincangan yang diadakan baru-baru ini termasuk oleh rombongan yang diketuai oleh Menteri MITI, ini kena terikat dengan Non-Disclosure Agreement, NDA. Ini amalan antarabangsa. Mana-mana perjanjian sebelum dimuktamadkan itu mesti jaga kerahsiaan, tetapi tentunya sebaik dimeterai kita akan memaklumkan kepada jemaah menteri dan seterusnya kepada Parlimen. Tapi seperti mana saya sebut, sekarang Kementerian Kewangan, Bank Negara dan badan-badan bertanggungjawab akan terpaksa meneliti semula secara dekat dan terperinci tentang unjuran dan kesannya kepada sektor dan juga kepada ekonomi secara menyeluruh. Kerajaan telah mengambil tindakan proaktif dengan mengambil beberapa ikhtiar awal. Umpamanya, menubuhkan pusat tindakan geoekonomi negara yang melibatkan Kementerian Pelaburan Perdagangan Industri, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Bank Negara dan lain-lain. Yang saya pengusikan untuk memastikan kita mengikuti perkembangan secara dekat dan dalam masa singkat ini pun telah kita adakan sidang sebanyak 3 kali. Pada 10 April yang lalu, Malaysia menganjurkan mesyuarat khas Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN mengenai tarif timbal balas Amerika Syarikat. Jadi kita agak proaktif dan kerjasama Menteri ASEAN kita hargai kerana memberikan suatu komitmen untuk mengadakan secara perbincangan, sementara ada 2 hala bilateral, ada juga konsensus supaya kita dapat mengemukakan dalam rundingan dengan Amerika Syarikat pandangan ASEAN dan strategi yang diambil oleh ASEAN. Kita lebih bimbang kerana kesan kepada PKS dan juga kestabilan ekonomi ASEAN.
Tetapi ASEAN secara senada setuju bahawa langkah yang lebih berhemah adalah untuk meneruskan rundingan dua hala dan peringkat ASEAN dan tidak mengambil tindakan balas kepada Amerika Syarikat. Kerana perkara ini masih awal, belum dimuktamadkan. Pasukan petugas geoekonomi ASEAN juga telah diwujudkan. Ini pertama kali kerjasama, kesepakatan di antara negara-negara ASEAN untuk mengadakan strategi bersama dalam menghadapi Amerika Syarikat, dan pada 19 Mei akan datang Menteri-Menteri Perdagangan ASEAN dijadual mengadakan pertemuan dengan negara China. Awal April juga kita mengadakan mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur negara, Bank Negara ASEAN dengan penekanan dan maksud yang sama. Seperti mana saya sebut sebentar tadi, Tan Sri Yang Dipertua, lawatan kerja oleh Yang Berhormat Menteri MITI pendek tetapi berkesan dan cepat diberi layanan, dan kita merupakan di antara 18 buah negara yang setakat ini berjaya mengadakan mesyuarat dengan pihak Amerika Syarikat. Setakat ini tawaran Malaysia kepada Amerika Syarikat termasuklah menangani halangan bukan tarif yang disenaraikan dalam National Trade Estimates Report 2025 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. Tapi yang menarik ialah pertemuan rombongan kita yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri MITI dengan Ambassador Jamieson Greer, United States Trade Representative, dan Tuan Yang Terutama Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Dan maklum balas amat positif dari Kerajaan Amerika Syarikat. Jemaah Menteri dan NGCC telah bersetuju supaya rundingan itu diteruskan dengan prinsip-prinsip yang kita sepakati. Perbincangan juga saya adakan melalui program telefon berkali-kali dengan rakan-rakan sejawat ASEAN mulai 28 April yang lalu, supaya pandangan kita itu merupakan pandangan bersama sebagai satu kekuatan blok ekonomi yang besar. Kerana keseluruhannya kekuatan ASEAN itu melebihi dari segi jumlah ekonominya $4 trilion. Ya, ini besar. Dengan penduduk mencecah seramai 640 juta orang. Ini selaras dengan ungkapan yang pernah disebut oleh Amartya Sen. Globalization is not a monologue. It must be a conversation among equals. Jadi sebab itu kita alu-alukan pengakuan dan kerjasama Amerika Syarikat untuk berunding lebih lanjut dengan Malaysia. Dan terdapat kemungkinan setakat ini untuk mengurangkan tarif timbal balik yang dikenakan. Saya tegaskan bahawa proses ini masih di peringkat awal dan tanpa sebarang persetujuan dimuktamadkan, ya, tetapi program dan perbincangan dilanjutkan. Langkah-langkah yang diambil seperti yang saya sebut, pertama ialah pusat tindakan geoekonomi negara untuk memantau keseluruhannya, petunjuk ekonomi, tempahan pembuatan, ekspor, jualan runcit, pemberhentian pekerjaan sekiranya ada, serta pertumbuhan pinjaman. Dan libat urus dengan pihak industri akan dipergiatkan. Kedua, rundingan penyelesaian tarif timbal balas dengan Amerika Syarikat. Apa yang kita tekankan? Dia termasuk pelaburan perdagangan, pelaburan dua hala. MAG, Malaysia Aviation Group, tahun lalu telah mula rundingan, awal tahun lalu, rundingan dengan Amerika Syarikat untuk membuat tempahan 30 pesawat Boeing yang kini sudah dimuktamadkan. Proses perdagangan dan pelaburan akan dipermudahkan, akan dimudah cara
seperti dalam bidang pertanian, keuangan dan digital, selari dengan kerangka ekonomi madani. Dan ini umpamanya telah menarik penglibatan Google, Amazon, Microsoft sebagai sebahagian daripada usaha memajukan agenda digital sektor awam. Dasar mesra pelaburan juga dirangka bagi mempertingkatkan pelindungan hak harta intelek dalam bidang seperti chip elektronik. Ketiga, membantu pengeksport yang terjejas khususnya PKS. Sebagai langkah permulaan, sukacita diumumkan, kerajaan bersetuju meningkatkan jaminan kerajaan sebanyak 1 bilion ringgit di bawah skim jaminan pembiayaan perniagaan khusus untuk membantu pengeksport PKS. Kerajaan turut bersetuju menambah dana pembiayaan mudah sebanyak 500 juta ringgit melalui institusi pembangunan keuangan untuk manfaat usahawan PKS yang terjejas. Dan ini akan kita pantau khususnya dengan syarikat-syarikat PKS. Keempat, menggalak kerjasama serantau dan pasaran baru. Seperti yang saya tegaskan tadi, peningkatan dengan EU, Timur Tengah dan negara-negara Teluk, Asia Tengah dan Amerika Selatan dan Afrika. Dan mengukuhkan integrasi ASEAN, projek pembangunan merentasi ASEAN seperti grid kuasa ASEAN, ASEAN Power Grid yang telah disepakati dan telah diputuskan untuk merancangkan aktiviti ekonomi dan disegerakan. Perdana Menteri Vietnam akan menandatangani perjanjian awal pada akhir Mei ini. Selain itu, beberapa langkah lain diambil seperti meningkatkan ikhtiar, mempercepatkan pelaksanaan zon ekonomi khas Johor Singapura, JSSEZ, projek pembangunan kawasan sepadan selatan Thailand di bawah projek pembinaan jambatan persahabatan kedua rantau panjang Sungai Golok di Naratiwat, Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan CQS Bukit Kayu Hitam ke Kompleks Custom Sadau, Thailand, dan merancangkan pembangunan ekonomi di selatan Thailand dan utara Malaysia termasuk Perlis, Kedah dan Kelantan. Kemudian kita bicara juga tentang pembangunan di bawah wilayah ekonomi Koridor Utara, Northern Corridor Economic Region, iaitu pembangunan Perlis Inland Port yang merupakan projek pelabuhan darat yang bertujuan untuk merancangkan aktiviti logistik bernilai tambah. Pembangunan Chuping Valley Industrial Area, pembangunan kemudahan dan prasarana untuk tujuan pelancongan di Wang Kelian dan Bukit Kayu Hitam. Kerajaan Madani juga telah menyediakan peruntukan 1 bilion ringgit untuk menaik taraf prasarana di sempadan antara Sarawak dan Sabah dengan Kalimantan, Indonesia. Usaha memantapkan di peringkat ASEAN Plus 3 untuk mengukuhkan kerjasama keuangan, termasuk menambah baik bantuan kecairan serantau Chiang Mai yang disebut Chiang Mai Initiative, iaitu menggunakan local currency tempatan untuk membolehkan penyelesaian perdagangan menggunakan mata wang tempatan. Ini telah meningkat di Indonesia, Thailand dan juga negara China. Kemudian rundingan dengan EU yang kini telah dipersetujui untuk dipercepatkan EU Malaysia. Kemudian CPTPP Malaysia pada minggu lalu telah membuat penghantaran minyak sawit mampan ke United Kingdom tanpa sebarang tarif. Ini satu kejayaan besar. Kemudian rundingan perjanjian perkongsian Malaysia EFTA selesai pada April 2025 dan akan dimeterai pada bulan depan, insya-Allah. FTA ini seperti mana saya sebut, Tuan Sri Betul, selain daripada Eropah, EU, Kesatuan Eropah juga dengan
Republik Korea serta kerajaan Jepun yang menghubungi kita berulang kali untuk meningkatkan kerjasama perdagangan setelah timbul isu tarif ini. Kerjasama dengan negara GCC itu menarik kerana GCC sekarang merupakan kekuatan ekonomi yang agak gagah dan boleh juga meningkatkan usaha dalam bidang keuangan Islam, perdagangan halal, digital dan juga dari segi tenaga, energi. Kerajaan akan menyediakan peruntukan tambahan 50 juta ringgit kepada Matrid memandangkan tugas yang bertambah dan pemusatan kegiatan dalam mencari pasaran baru. Kita juga sekarang mengambil keputusan untuk memudahkan perniagaan dan juga tokoh-tokoh profesional, modal insan global ke Malaysia. Ramai permohonan-permohonan baru yang akan diberi keutamaan, terutama yang punya kepakaran dalam bidang kejuruteraan khusus, AI, digital dan lain-lain. Kelima, mempercepat pelaksanaan projek pembangunan dan kelulusan kerajaan termasuk untuk pelaburan. Dalam kerangka ekonomi, dalam anjuran untuk tahun ini dan tahun depan, kita merasakan projek-projek pelaksanaan itu harus disegerakan dan ini termasuk pelaksanaan pemantapan prosedur perolehan kerajaan yang dilaksanakan terutama yang melibatkan kontraktor kecil di kategori G1 dan G4. Had tersebut harga ditingkatkan dari 1 kepada 3 juta ringgit dan had cabut undi daripada RM100,000 kepada RM200,000 untuk mempercepatkan kerja selenggara serta pembaikan seperti sekolah daif, klinik, jalan-jalan desa dan sebagainya. Setakat ini, Invest Malaysia Facilitation Centre IMFC berjaya dilaksanakan untuk mempercepatkan proses terutama di Four City dan JSSEZ yang dimulakan sejak Februari 2025. Sukacita diumumkan bahawa penubuhan IMFC berdasarkan tahap kejayaan mempercepatkan proses kelulusan pelaburan dan projek. Kita akan perluaskan untuk dalam keadaan segera di Pulau Pinang dan di Sarawak bagi menyediakan perkhidmatan kepada para pelabur di samping memantau prestasi kelulusan projek. Keenam, meneruskan agenda pembaharuan ekonomi madani terutama dalam memperkukuh daya tahan dan daya saing ekonomi negara. Tuan Presiden Pertua, hal ini sangat penting kerana membina kekuatan negara ini mestilah dengan semangat dan resilience yang luar biasa di kalangan rakyat. Ini mesti diperhebatkan dengan pelbagai kaedah yang telah diperkenalkan termasuk Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, meningkatkan aktiviti nilai tambah bidang utama seperti E&E dan memperkukuh rantaian nilai domestik. Setakat 2025, 8.5 bilion ringgit telah diperuntukkan termasuk pelaburan modal teroka serta dalam projek semikonduktor oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. 8.5 bilion dalam masa singkat. Sebagai usaha memacu Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, kerajaan telah meningkatkan kapasiti tenaga boleh baru TBB, terutamanya solar, tenaga solar. 2,000 megawatt di bawah LSS 5, fifth large scale solar yang melibatkan pelaburan sebanyak 6 bilion ringgit. Dan kerajaan juga akan memperluas penggunaan panel solar atas bangunan kerajaan terutama sekolah, hospital. Agenda digital akan diutamakan penerimagunaan teknologi terkini. Selain pada Fakulti AI di UTM, juga kegiatan di universiti-universiti lain. Tetapi yang menarik juga ialah kejayaan UPM yang diberikan tumpuan untuk post-quantum
kriptografi yang merupakan di antara yang dapat menarik perhatian penyelidik dunia. Saya ucap tahniah kepada UPM dalam hal ini. Ya, iaitu dengan blockchain untuk pembudayaan digital dalam sektor awam yang akan juga menjadi pemusatan kegiatan mereka. Kerajaan ingin menegaskan, ini penting kerana banyak dibangkitkan, apakah perbincangan dengan Amerika Syarikat dan negara lain, CPTPP dan EU akan menyebabkan beberapa dasar induk kita ditukar. Jadi ingin saya tegaskan, beberapa dasar utama negara, dasar bumi putera, keperluan vendor tempatan, perlindungan sektor strategik tidak akan dirubah dalam semua rundingan ini. Ini kerana sementara kita mahu mengikut agenda perdagangan bebas, kita tidak boleh mengelak daripada melihat kepada kepentingan, keselamatan dan kepentingan strategik negara. Dan Sdn Pertua, sekali lagi saya tekankan, asas ekonomi yang kukuh yang sebenarnya menjamin kejayaan kita. Bukan kejayaan rundingan perdagangan, bukan kerana upaya menarik pelaburan asing ataupun membuka ruang pasaran baru. Sebab itu, saya percaya dan yakin dengan kekuatan pimpinan, jentera kerajaan, sektor swasta dan tenaga kerja yang cemerlang akan dapat menyelamatkan negara dalam menghadapi kemelut sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Perdana Menteri. Yang berhormat, penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini terbuka untuk ahli meminta penjelasan dan memberikan pandangan. Sebelum itu, ada usul dari Menteri? Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 11.3 dan 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus hingga selesai Yang Berhormat Menteri menjawab ke atas isu-isu yang dibangkitkan semasa penerangan daripada Perdana Menteri, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Ada siapa yang menyokong? Saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang bukan tadi hendaklah disetujukan. Ahli bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan.